Hai semua. Okey, hari ni handphone C rangka untuk siming box. Okey, rangka untuk diletakkan siming box. Okey, yang ni yang saya dah buat. Okey, sampai atas sana. Okey, separuh bahagian atas saya dah pasang semi box. Okey, yang sebelah tepi belum lagi. Okey, rangka yang saya guna adalah besi hollow. Dia punya tebal 2 inci, lebar dia lebar 3 inci. Okey, makna hollow 2 kali 3 untuk dia punya rangka. Tebal untuk hollow adalah 1.2. Okey, memang kuat dengan padu lah. Okey, ni frame untuk saya letakkan sliding door ni tu. Okey, yang ni saya dah pasang. Kita pasang dia punya semi box. Okey, pasang tapi belum plaster lagi. Ni sebelah dalam dia punya rangka. Okey, semi box punya rangka. Okey, saya guna besi hollow. Ada setengah orang guna besi yang warna biru tu. Okey, saya rasa hollow lagi kuat kot, memang solid lah. Okey, ni bahagian rangka sebelah bawah. Okey, yang ni nanti kita pasang aluminium punya sliding hijau. Punya rangka semi box. Rangka semi box. Okey, saya guna besi hollow 2 kali 3, tebal 1.2. Okey, mana kita akan cantum lah. Ni dinding asar punya dinding. Okey, dinding asar. Okey, yang ni kita akan letak semi box. Okey, terima kasih